dan salam sejahtera diucapkan kepada rakan-rakan dan guru yang dikasihi. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan proses penghasilan buku cerita Aiman dan Dunia Batik. Aiman dan Dunia Batik mengisahkan tentang seorang kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran iaitu slow learner. Aiman sangat menggemari dunia batik, tetapi Aiman sering diketawakan oleh teman mereka kerana memiliki hasil karya batik yang sangat tidak cantik. Aiman telah didatangi oleh beberapa orang kerdil dan mereka telah mengajar Aiman beberapa teknik berkenaan dengan ilmu batik. Pada suatu hari, Aiman telah menyertai pertandingan batik di kampung mereka. Walaupun Aiman tidak memenangi pertandingan tersebut, tetapi Aiman telah memenangi di hati penduduk di kampung tersebut. Tugasan ini telah dibagikan mengikut kemahiran dan peranan ahli kumpulan. Antaranya, ada yang bertanggungjawab untuk merangka jalan cerita dan babak supaya jalan cerita terlihat lebih tersusun. Seterusnya, ilustrasi telah dimasukkan pada setiap muka surat buku cerita bagi memperkuatkan pemahaman dan menarik minat pembaca. Manakala elemen teks juga turut dimasukkan untuk menyampaikan naratif dengan lebih berkesan kepada pembaca. Kemudian, kumpulan kami telah menyiapkan animasi dan audio untuk menghidupkan cerita dengan elemen multimedia. Akhir sekali, QR Code telah ditambah untuk memudahkan pembaca melihat demonstrasi interaktif. Langkah 1. Merangka jalan cerita dan babak. Perbincangan awal bersama ahli kumpulan telah dilakukan melalui aplikasi WhatsApp dan Google Meet untuk mengenal pasti tema, watak utama dan pewatakan, latar tempat dan konflik utama yang terdapat dalam cerita. Selain itu, kami juga telah menetapkan sasaran bagi pembaca untuk buku cerita tersebut. Draft awal juga diperlukan supaya urutan peristiwa penting tersusun mengikut perkembangan cerita, permulaan, perkembangan, klimaks dan peleraian. Sebelum melanjutkan ke langkah seterusnya, penulisan buku cerita perlulah mengikut bab yang telah dibahagikan. Menyusun babak yang penting akan membawa pembaca dari permulaan hingga penyelesaian dalam aliran cerita yang sangat jelas. Langkah kedua dalam proses penghasilan buku cerita ialah memasukkan ilustrasi. Ilustrasi boleh berupa lukisan tangan, grafik digital atau gambar yang direka khas untuk menghidupkan penceritaan. Seperti yang anda lihat di dalam gambar ini, kami telah memuat naik dan menyusun ilustrasi menggunakan Canva bagi setiap bab dalam cerita. Tujuan utama ilustrasi adalah untuk menarik perhatian pembaca, terutamanya kanak-kanak, serta membantu mereka memahami mesej cerita dengan lebih baik. Dalam projek kami, setiap ilustrasi dipilih dan disesuaikan supaya selari dengan jalan cerita dan nilai-nilai yang ingin disampaikan. Proses ini bukan sahaja meningkatkan daya tarikan visual, tetapi juga menjadikan cerita lebih interaktif dan bermakna. Selepas memasukkan ilustrasi, langkah seterusnya ialah memasukkan elemen teks. Teks penting kerana ia melengkapkan visual dengan penceritaan yang jelas dan bermakna. Dalam slide ini, kami menggunakan platform Canva dan Google Docs untuk menaip dan menyusun ayat-ayat cerita. Kami pastikan gaya penulisan bersesuaian dengan tahap pemahaman pembaca sasaran, iaitu kanak-kanak sekolah rendah. Ayat-ayat yang digunakan adalah ringkas, mudah difahami dan membawa mesej yang positif. Dengan gabungan teks dan ilustrasi, pembaca bukan sahaja dapat menikmati cerita tetapi juga dapat memahami nilai-nilai murni yang ingin disampaikan. Seterusnya, dalam proses pembuatan buku cerita ini, kami telah menambah elemen animasi 3D dan suara latar belakang bagi menjadikan penceritaan lebih menarik dan interaktif. Animasi yang digunakan adalah untuk menghidupkan watak-watak serta pergerakan latar agar pembaca lebih menghayati cerita yang disampaikan. Selain itu, suara latar belakang seperti muzik lembut telah ditambah untuk mencetuskan suasana dan emosi yang sesuai. Penggunaan elemen ini bukan sahaja dapat meningkatkan daya tarikan buku digital, malah ia membantu merangsang pendengaran dan imajinasi pembaca yang lebih berkesan. Ini pula merupakan kod
QR code bagi mengakses buku cerita secara digital. Itu sahaja penerangan tentang proses pembuatan buku cerita kami yang bertajuk Aiman dan Dunia Batik. Sekian, terima kasih.